Tabung derma tapi menyamar sebagai satu permainan. Korang pernah tak main game claw dekat mall tu? Sebahagian daripada claw machine ni tak ubah macam tabung derma, tapi dia set up balik macam sejenis game. Ini adalah cara dia beroperasi bila kita main tu, dia dah angkat, dah jalan, lepas tu dia akan lepas. Kita nampak cakar tu dia memang akan lepas sendiri tau. Ini memang dia punya taktik. So kita akan dapat satu rasa, boleh ni, lepas ni dapat ni. Sebab sebahagian lesen ni, dia bukan kira skill kita, lokasi, cara angkat. Dia sebenarnya dah ada setting kat belakang tu. Dia akan bagi menang selepas cubaan yang ke-200. So sebenarnya kita bukan main skill sangat. Kita ibarat tengah beratur. Lesen tu buat macam tu sebab otak kita suka perasaan di mana kita nampak ada sedikit harapan untuk dapat. And otak kita, bila kita dah katakan kita dah belanja RM20, alang-alang aku tambahlah lagi RM10 sampai dapat. Kalau dapat baru berbaloi. Lain-lain kali kita tak nak pun hadiah tu. Kita just nak rasa berbaloi and tak nak rasa rugi. Jadi last kita pun balik, patung tak dapat, duit pun habis. Ibaratnya macam tengah jaga jodoh orang lain.